Hai, Assalamualaikum ya, what's your guys? Welcome back to Amri Zaidi Show, your favorite show ever. Your favorite girl here. Ya, so hari ni sebenarnya kawasan ni akan jadi saksi sama Saksi ada apa? kau ni. Sebenarnya aku mau buat challenge hari ni. What is Mesti it? kau tak tahu kan challenge apa. Sebab kita berada di satu taman rekreasi Ya. dan kita tidak akan berjogging, tidak akan cycling, tidak akan swimming untuk mendayatkan kau, tidak. Sebab kau bagi tahu aku yang kau ada kemahiran dalam membuat kek, membuat kuih. So hari ni sebenarnya aku mau challenge kau untuk buat kuih, tapi kuih dalam bangsa Bugis. Wow. Salah satu bangsa yang ada di Sabah. So kuih itu adalah kuih beroncong. Am I learning about you? So aku mau kau ambil tahu pasal kuih itu sekarang. Mau tahu pasal kau? Amri ada 7 adik-beradik. Anak ketiga, umur 28. Tet. Bakal isteri depan mata. Okay, apa? Ambil tahu pasal kuih itu. Kau jangan ingat main-main ni. Kenapa serius pula? Sekarang Kuih apa nama dia? Kau cakap kau pro kan? Ya, I am. Kuih beroncong. Kuih beroncong. Okay, let's go. Ambil tahulah sekarang. Ambil tahu sekarang. Lepas tu apa bahan-bahan yang kau perlu ada. Sebab nanti kita akan pergi satu kedai di mana kau perlu cari barang-barang tu secepat yang mungkin. Masa tu adalah penentu kepada kau pro atau tidak. Kuih beroncong. Kalau kamu? Berondong tua. Kuih beroncong. Ya Tuhan, ini senang je lah. Aisyah tengok sekelip mata pun aku dah tahulah resepi dia apa. Ni semua ni dah ada dalam minda aku. Tahu tak? Okay. Come on lah, pergi barang je, pergi beli barang. So kau sudah ambil tahu pasal kuih itu. Ya. Dan sekarang kau perlu cari barang-barang tu Okay. sendiri. Faham? Faham. So sekarang kita di tempat di mana kita perlu cari barang. Kau ada list ke barang yang kau perlu beli? Aku punya otak ni hebat. Aku tak perlu listkan pun, aku dah ingat dah. Okay ni, bahan pertama. Okay, Kau nak sabar. Aku akan set time untuk kau cari barang ni. So kita akan set time. Okay. Ini yang akan membuktikan sama ada kau pro atau tidak. Okay? 1, 2. Mula-mula kena ambil yang paling penting. Go! Kena ambil yang paling penting dulu. Ni dah dapat. Okay, I got santan here. Then we need to find... Topping sardin. Kita buat savory, kita buat manis. Kau nak yang mana? Terserah. Kau yang buat. Kalau tidak sedap kau akan kena Kau mau yang ini ke? Okay, kau nak pewarna yang mana? Kau nak aku warna apa? I'm gonna kill you with this recipe. You will die with me. We will die together. You will die together. Where is it? Hello? Where's the color? Where's the pewarna? Maksud pakai apa? Oh, sebab kau dah mewarnai hidup aku. Cie, blushing tu. Wah, masa jalan lah. Ya, aku cepat-cepat ni. Apa yang aku nak ni? Topping kan?
Oh, dah kena start cari topping pula? Okay. Mana coklat? Membantu sikit boleh tak? Ni coklat. Not really. Dah lah tu je. Okay, aku dah berjaya. Berapa minit? Cuba tengok. Okay, we'll stop the time. How much? 4 minit. 32 saat and 63 detik. I'm so good in this, right? Give me applause. Give me applause. Member dia ada, girlfriend ada. Tak girlfriend ada. Member dia ada. Ni girlfriend saya. Ya, sudah. Tak. Lebih pula. Itu kau. Dengan kau. Lambat lagi. Ya. Kita akan kembali ke Kita akan cari topping. Taman. Topping mana? Topping. Ya. Card. We already arrived. Tapi langit macam tak mengizinkan saya untuk kita orang shoot content hari ini. But we try. Kita orang pakai macam agak jauh sebab banyak juga orang dekat Mirage. Ya ke hari ini tak ramai memandangkan hari ini hari Selasa. So, kita sudah kembali ke tempat kejadian. Sini, masuk. Cepat. Ya. Pemandangan ni tak best. Pemandangannya best? Tasik lah. Sabarlah, kita set up lah dulu. Set up di sana lah, Abah. Sabar. Biarlah dia dekat Banyak kerengga ni, boy. sini. Jom. Okay. Okay. So, We need to wear apron first. Ambil tu. You wear also. sebelum pakai apron aku ada sesuatu untuk kau. Sebelum tu kita jaga kebersihan. Tahu ni untuk apa? Kau beli baru? Sebab aku sudah bagi kau yang liquid tapi kau nak pakai. Jadi ini tiada. Kenapa kau sibuk sangat kutel aku? Ini tiada sudah alasan untuk kau tidak pakai. Sebab ini easy to wear. Mesti pakai sebelum memasak. Takut Sibuk sangat pasal kutel aku. Kenapa? Apa masalah takut kau? berjangkit. Tak ada lah. Alamak. It's not berjangkit. Secured. Okay. Good. It's rain already. Baguslah tu. Kita tak beli cup. Nanti kita tak boleh nak bawa ukuran. Ukuran untuk apa? Ukuran lah. Aku tak boleh nak. Okay, tak apa. Sebab aku profesional. Aku akan timbang guna mata je. Kalau sayang aku perlu ukuran ke? Sayang kau tu tak tahulah. Tapi ni kena ukuran. Ayo sayang ni. Dan kopi ni. Okay. First, we need... Oh ni, kipas. inilah ada benda. Ow. Ini adalah sorry. Ini benda utama yang kita perlukan. Tanpa ni kita tidak akan dapat buat. Oh my god. So ini adalah acuan kepada beroncong. Ayo dah Aku basuh. sudah usahakan. Sudah basuh Sebab dah tu? susah untuk cari acuan ni dekat sini. Okay guys, saya tak sabar dah nak buat ni. Sebab nenek saya hebat buat kuih ni. It's so good. Okay. Mula korang kena basuh telur ni sebab telur ni keluar daripada bontot ayam. Nanti korang punya mulut macam Amri. Cepat rekod aku dekat-dekat ni. Kau kenapa senyum-senyum ni? Happy buat benda ni dengan aku? Suka? Gembira? You like it? Aku nak Are you buat sayang me? Apa yang membuatkan kan? Aku nak tanya kau lah kan. Kau cakap kan, tak tahulah ni betul ke tak betul kan. Takut ni drama yang kau main ke apa kan.
kau kan cakap kau dah lama tak rasa ni ataupun effort ni selama 9 tahun kan. Apa yang membuatkan kau rasa nak buat benda tu dengan aku? You know, like it's weird. Apa yang It's weird lah. Kenapa aku macam tu? Kenapa kau? Ataupun sebab ni macam itu sebenarnya bukan semangat sayang or something, tapi semangat bekerja ke. Faham tak maksud aku? Aku Kau rasa aku datang ni untuk bekerja? Of course you are. Why not? Kan aku sudah bagi tahu tujuan aku. Apa tujuan kau? Mana ada kau bagi tahu aku? Tujuan aku sebenarnya untuk jadikan kau sebagian hidup aku. Stop lying! Okay, so apa yang membuatkan kau rasa itu aku selepas 9 tahun? Faham tak? Rasanya kau. La playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en mi Caribe. Rasanya kau ni. Kau yang cakap, bukan aku. Tengok tu. Mana borak dengan kau. Cepat rakam kamera dekat. Aku mau buat kuih ni, cepat. Panaskan dulu ni. Rasanya dia rasa diri dia tu orang yang aku mau. Bukan lah. Bukan. Bukanlah, tak mau aku lah maksudnya. Kau tak mau aku lah maksudnya. Kau sendiri cakap kita tunggu takdir 3 tahun akan datang. Okey lah. Cepatlah, kamera dekat. So, sekarang Aisyah tengah nak buat adunan. Sepatutnya dia ada ukuran dia, tapi kita orang tak beli cup pula. But it's okay, Aisyah akan timbang guna mata je. Mata hati. Can you be faster? Pusing belakang. Okay. Tak perlu pun semua ni. Dia kena banyak angle. Okay. Telur masuk. Ingat ini YouTube kau kan? Belajar daripada orang lain boleh tak? Aku semenjak dengan kau ni vlogging je. Hilang semua aku punya kemahiran. Ayah. Kemahiran apa tu? Tunjuklah sikit. Oh, tunggulah nanti. Okay, lepas tu kita akan bancuh dengan gula macam ni. You want it sweet or not? Kau mau dia manis ke tidak? Sweet than you. Sweet than me? Nothing is sweet than me. Can I taste it? Oh, takut aku. Okay, kita akan masukkan garam sedikit. Kau dengan kutil kau mau rasa pula. Geram lah aku tadi. Garam sikit je. Sebab kita punya kelapa pun dah masin. Kelapa memang natural masin kan? Macam ni. Kelapa kan dari ni. Dia serap air. So air tu bila dia terkumpul dia akan jadi Oh, dia dah kering lah dia macam tu. dia akan jadi estapagoras. Tahu? Dalam setiap usahaku. Lah, baru mau belajar. Okay. Berani-berani kau mengeluh. Bismillah lah. Kau ni mulut banyak cakap. Aku dengan kau jadi garang lah aku. Okay, lepas kita akan masukkan Sok garam. apa nama? Kelapa parut. Can you guys see that? Kelapa parut. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ni nak tak? Tengok tekstur dia pun tahu sudah noob. Sabarlah, tak siap lagi. Bismillah dulu. Mana bismillahnya? Bismillah sama aku dong, bang. Bismillah, aku terima. Bismillah yang tu. Aisyah tak tahu, Aisyah tak pernah buat kuih ni. Tapi Aisyah memang pro lah. Tapi Aisyah pro sebenarnya bukan kuih tradisional. Aisyah pro macam baking. Nak tanya lah, orang dah mau tahu pun. Kuih, biskuit. Suruh klaim-klaim pandai mak ni lah, bini ni lah. Maksud? Sakit kau? Sebab tu lah dia Kau jadi sakit? challenge. Sakit kalau aku overclaim? Aku sakit kalau kau tinggalkan aku. Betul lah, sweet talker lah kau ni. Kau tak suka? Biasa je. Aku buat benda ni untuk kau je. Benda buat untuk orang lain. Yakin? Yakin?
Kan kau boleh yakin. Because I'm a different man. Not all men are same. You prove it wrong actually. Is it? All men same. I didn't prove it. You're not yet. Oh! It's getting heavy. The rain. Okay. Because I miss you. That's why. You miss me? Yeah. I'm already in front of you. You still miss me? Kita cringe ke arah English ni. Oh! Kau ni! Apa sebenarnya selain daripada challenge untuk aku buat ni, apa sebenarnya tujuan kau suruh aku buat kuih? Kau buat sejak dulu. Alah, kau ni. Cakap elok. Kau yang suka garang-garang? Dah suka. Rasa? Kalau dah suka bagi tahu. Aku nak buat lagi. Banyak kali dah rasa ni cakap tak suka. Kau dah cakap pun yang kau Kau dah buat suka. lagi. Kau buat lagi, buat lagi, buat Kau lagi. dah cakap yang kau dah suka. Tak suka apa? Dah suka. Suka garang? Aku garang tak apa, kau tak boleh. Hmm? Aku jahat tak apa, kau tak boleh jahat. Okay, dah panas kan? Okay, sekarang kita akan Kau nak. Betul. Cahayalah cakap. Gila. Why you don't try? Kau nak. Siapa lagi yang mau angkat bangku? Bangku pula. Siapa lagi yang mau angkat bakul kan? Selain diri sendiri. Yelah, kalau dapat partner tak reti nak puji. Awan puji di waktu yang tepat. Ah, My God, it's burn Amri. sapu je nanti tak tuang. Oh my God, ni kena lap ni. Nanti dia hangus tak sedap. Amri banyak sangat. Sekejap, dia gini. Okay, ada kain kan? Macam mana lah Amri? Kau tengok semua tak ada preparation. Tidak ada preparation kau cakap. Oh, mana? Hangus. Tangan kau pedih nanti terbakar. Terbalikkan je, buang je semua. Buang je semua butter tu. So kita ada rice coklat. Nak tisu basah. Wow, kita ada coklat bar. Apa? Tisu basah. No. Ya. Sayang lo. Sayang siapa? Sayang aku. Itu kau sayang orang. Dah. Kau sayang orang begitu ah? Ih. Kenapa? Bocahnya. Macam mana cara sayang dengan dewasa? Tunjuk contoh boleh? Jangan dalam betul. Kenapa? Dia luar-luar kasih dia kembang nanti. Tunjuklah contoh sayang macam mana? Dah kenapa blushing? Nantilah. Oh, suruh tunjuk contoh, bukannya suruh blushing. Nanti kalau aku sudah sayang kau. Oh, belum ah? Yakin? Sayang kan ada banyak. Yakin belum sayang? Sayang ada banyak. Yakin belum sayang? Sayang yang Tak ada itu. lagi laki kisah pasal kutil aku ni saya beli ubat 2 kali. Lepas tu kau rasa disayangi? Sibuk sangat dengan kutil aku. Kau rasa disayangi? Aku sendiri pun tak Bukan kisah gini, pasal. gini. Aku sendiri pun tak kisah pasal kutil. Bukan aku. begitulah pasang dia. Aduh, stres lah aku. Nampak sangat tiada kreativiti. Kiss. Supaya What the hell ni? supaya kau tambah pandai. Oh, it looks good though. Gini baru ada rupa. Rekod. Aduh. Kita kena tutup kan? Mana perlu tutup tadi? Okay, we need to close it. Kalau kuih ni, Aisyah suka dia hangus-hangus sikit dekat dia punya luar. Kawal. Dan Aisyah akan buat yang savoury punya, letak sate. Saya tak tahu tekstur sebenarnya dia macam mana. Aku rasa tak jadilah aku ini sebab ni. Pekat sangat ke? Pekat sangat. Oh ya? Ya, ada apa kat ni? Ada semut ke? Ah! Ari. Apa? Kerengga. Janganlah. Janganlah main adunan tu. Dah masalahnya bukan begini. Seingat aku lah, bukan begini. Seingat, kenapa malam cepat terjadi? Sebab malam bulan di pagar bintang. Di kejadian dia, I don't know.
Sepatutnya lagi gelap rasanya. Oh ya, sebab kita tak letak pewarna kan. Tapi rasa macam Kenapa kau ni? Rasa macam lempeng. Memanglah, kita tengok bahan-bahan dia. Memang bahan-bahan lempeng pun. Huh? Luan? Kenapa? Kenapa tak nak? Tak nak apa? Makan. Makan? Buka apang-apang ah. Sebab aku mau kau. Ya ampun, enak. Apa? Sekarang Aisyah tengah masak yang perisa sate. Sesi masaklah. Masak lagi? Nantilah lepas ni baru tak rasa. Masak je. Makan je lah kan dah. Tinggal tu je aku punya. Tu kan aku punya sate. Sekarang kau rasalah kau punya kismis. Tapi dia macam padat lah korang. Panas lah tapi. Kenapa kau ni? Rasalah sampai hati tak nak rasa orang punya masak. Kata LCD. Takut tulis jawab aku. Tahu lah kenapa? As long as you not mind. Oh ya? Ya. Ya aku perlu jadi milik kau dulu lah baru kau boleh suap aku. Yes. Nah. Kalau aku gigit ni maksudnya kau milik aku lah. Kau milik aku. Hah? Kau milik aku. Kalau aku gigit ni, Aku bukan milik kau tapi kau milik aku. aku milik kau. Cepat. Take a bite. No, please. I cook it for you. Aku nak makan kalau kau nak suap. Terserah. Malas aku cara. Sibuk nak kena suap. Main lagi dah boleh suap aku. Prove it. Prove it. Mana yang ramai tu? Mana yang ramai boleh hargai kau? Ada je. Boleh ramai sayang kau? Ada aja. Yang mana perempuan yang ketolak sangat tu? Tapi aku nak pilih dua orang. Ya, mana? Aku mau pilih kau. Show me where is the girl? Aku mau pilih kau, boleh kah? Kau ni perasan lebih kata delusional. Tu bagi aku tisu basah. You know, I really love this kind of activity. Wah, kau ni. Thank you for doing this together with me. Thank you for. Amri. Aduh, sorry. Why you do that? Rambut saya. No, kau sengaja. Tak sengaja, aku gini-gini tadi. Baju kakak, Terus gitu, baju nah, tengok. kakak aku lah. Aku gini-gini tadi, lepas tu gitu. Sini, ni. Aku suruh kau makan kan? Jangan ajak aku buat konten masak kalau tak nak makan. Konten masak bukan konten makan. Apa-apa je lah. Oh, ni. Tak nak makan masakan Kalau konten orang, makan, baru aku makan. tak nak makan masakan orang, tak payah ajak orang masak. Mesti makan kah yang kau masak? This one is yang Okay, cuba rasa. sate punya. Cuba rasa. Oh my god, I should bring the Banyak lagi lah masalah dia. I should bring the kuah kacang. Mau masakkan semua ni? Tak payahlah, siapa nak makan? Kau pun tak nak makan. Okey, ni Bisa? yang sate punya. Apa rasa dia? Tiba beroncong sate. Ada-ada aja kau ni. Sedap. So crunchy.
Masak je lah kah? Lepas tu saya makan. Bagi je lah Nak bagi Pak Gad. Masak je lah. Kalau Pak Gad tak boleh makan, Kenapa pula dia nak boleh makan? Ini budak pun boleh makan masalah kau dia. pun tak makan. Buang, membazir. Makan tak Dia nak. boleh gini lah. Makan, nanti aku makan. Mau makan dengan kau juga? Hah? Makan lah. Semua ada topping, tiada yang original pun. Aduh. Kalau begini daripada bagus makan coklat je lah. Masaklah, kasih habis, nanti kita bagi orang. Ayo. Daripada buang, membazir. Mesti kau mau buang. You don't even like it. If you are here with me, di mana tengok aku masak, aku bancuh pun tak nak makan, apatah lagi orang yang tak kenal aku. Makanlah tadi. And you don't even have reaction. You don't even say what it tastes like. Is it good? Is it bad? Inovasi kau keterlaluan. And who's buy the topping, Amri? Tak suruh letak semua. Oh my god, now you blame me. Okey, sekarang macam mana? Ini mau habiskan ke atau aku main ya? Betul. Bos kau masak cepat. Udahlah. Cepat. Kau nak buat apa? Eja. Ni. Buanglah. Masak benda yang tak sedap bagi orang buat apa? Siap. Aku pun minta pendapat orang nanti sedap ke tidak. Cepat. Wah, Kau rasa apa? Kau sedap-sedap je jaga mau Kau buang rasa kan? dia apa? Kau macam dah hargai pula. Engkau yang tak hargai aku masak. Lepas tu kau dah hargai aku buat semua ni. Aku pun ada tau waktu kau beli ni. Terus kenapa suruh buang? Sebab kau tak hargai pun aku masak. Kau cakap apa? Kau tak cakap apa pun. Kau hargai. Kau gelak kan adalah. Kau hargailah. So what it tastes like? Tengok, kau tak boleh Good, nak tipu. good, Kau tak boleh nak good. tipu sebab benda tak Cepat sedap. habiskan ni. Kau rasa nak bagi orang buat apa kalau tak sedap? Dah cakap pun. Aku dah cakap kan? Tidak kan? Jangan buat keputusan untuk orang lain. Because you don't say anything. So, perlu buat keputusan Macam untuk mana orang aku lain. nak semangat masak kalau engkau tak bagi aku semangat? Lepas tu aku nak buat apa? Apa bagi orang benda tak sedap? So, untuk apa buang? Sebab tak sedap lah. Buat apa nak bagi orang makan benda tak sedap? Tiada yang cakap. Yeah, that's why. Tak ada orang cakap sedap, tak ada orang cakap tak sedap. So, Jadi apa mau aku nak buang? masak lagi? Mau buang? Kalau kau rasa kau nak bagi orang, kau masak. Mau buang? Buang. Sedap. Masa bila kau nak cakap esok? Apa konten Sebab- dah siap shoot baru kau nak cakap? Sebab itulah aku suruh habiskan dulu. Nanti makan baru aku akan cakap gitu. Kau dah makan ke tadi? Kau paksa untuk makan. Kan bilang nanti baru kita buat. Dah bilang buat kalau terpaksa. Dah buat kalau terpaksa. Dah buat kalau terpaksa. Okay guys, so sekarang kita nak habiskan adunan ni. Lepas tu kita akan bagi Pak Gad dekat rumah Amri rasa. Is it good or is it Dah bad? bayar. Kalau kau terpaksa nak bayar. Ni? Kenapa? Mau buka ke tidak? Tak. Suddenly? Hmm. So bawa-bawa? Ya. Sebab mau bagilah. Oh, tak bagi dalam kereta je. You lie to me again. Kenapa perlu bagi dalam kereta? Kenapa boleh bagi kat sini? Penat-penat bawa. Kalau tak nak Biarlah masuk bagi dalam- dekat sini. kalau Tengok tak nak apa masuk dalam kamera. Tengok apa masalah dia kalau bagi dekat sini. Gimana masalah dia? Tak. Kau ni kan semua benda lah aku buat salah. Bagi dekat sini salah. Suruh buat ni salah. Tak cakap sedap salah. Mana satu ni? Sebab semua tu salah.
Aduh. Susah ke nak puji masakan orang sedap? Aku tanya kau, susah ke? Bukan masa dia tadi mau puji. Sabar. There's a time to everything. Macam we stop. Kita dah tak gaduh dah pasal tu tadi. Tak gaduh pun. Kau yang mau gaduh. Engkau tu. Aduh. Tak faham betul Aku tak faham dengan kau. Semua salah. Semua salah. Bila masalah aku betul kalau gitu. Nak betul? Nak betul? Ha. Okay. Apa yang betul? Apa? Belum masanya lagi. Apa yang belum masanya lagi? Tahu pun itu dah perasaan aku. Ya, aku geram lah sama kau ni. Tak faham. Tak payah faham. Kau terlalu manjakan diri kau lah. Tak minta pun kau faham. Ada berondong tua. Apa-apa lah. Marilah. Ini mau habis? Mengikut fakta tadi kau betul. So tak boleh buang. Jadi kena kasi habis. Tak sedap pun kalau buat. Ha, kasi yang judul. Susah apa kan? Itu yang kau mau? Ya. Itu? Aku mau orang judul. Itu yang kau mau? Aku tak suka orang diam. Kau ni bilang suruh suka bercakap. hati lah orang Kau mau bilang diam. suruh bercakap. Tak bercakap. Kenapa kau? Kau kira aku lahir ni untuk bercakap sentiasa dengan kau? Tak boleh aku diam? Ha? Okay, kau betul. Boleh diam. Hak aku lah aku mau diam juga. Okay, betul. Ih, geram betul lah aku. Bawa sini tu. Tak tengok apa dalam dia. It's yours. Cepat. Sini. Apa? Mundur sikit. Kenapa? Tengok kalau sudah cakap tidak sedap lepas tu tetap salah juga. Betul lah. Mesti jawab sedap baru betul. Ha? Habis tu Apa? What? I told you you are right. dia biasanya kau ni sedap lah, sedap. Sedap. Ya, Bagilah masa untuk aku ni dulu. I don't say anything. Yeah, it's good, it's bad. Dah lah sedap betul. Ikut kau. Aku kata dah kau betul kan? Dah lah Jadi sedap. aku tanyakan kau, kau cakap kau nak betul. Okay, you're right. Dah lah sedap. Everything you say, it's right. Okay, I will listen to you. By now, this time, 7:54, you will always right in my eyes, okay? I will never like against you, Mr. Amri. Okay, go. Go. What is this? I will listen to you. Sedap. Okay, thank you. Okay. Okay, now we're doing this, okay? Go. Mau buat lagi kah? What? Ni. Aku follow kau je. Mau buat lagi? Aku follow kau. Nah, ini konten untuk kau. Mau buat lagi kan dah? No, aku follow kau. Jangan follow aku, kontennya aku buat untuk kau. Yeah, I'm done my part. I'm already cook it. Dah, aku dah sediakan part ni je untuk kau. Lepas tu apa lagi? The whole content untuk kau. Okay, so let's finish it. Okay. Jom, cepat. Why? Okay, jom. Okay, ha. Bukalah. Okay. So, oh, you already open it. Sempurnakan wow. Buku daripada nama apa? Sama, kita ada buku yang sama. Empower Quran. Well, thank you so much. Buku yang sama lah.
Sama. Yeah, it's same. Nanti kalau kau rindu aku baca buku ni. Yang mana? Semua? Ha. Kenapa? Kita kan enggak lah semua. Ni kesedihan. Nanti Why? Kalau rindu mesti sedih. Aku benci perasaan rindu. Dah nanti baru baca. Okay. Baca sekarang pula. Okay, next we have... Oi! Pashmina! Wah, design ni macam Asha dah ada lah. But thank you. Pashmina mahal. Ini aku apa? Tudung, shawl. Hai? It's like this. Kenapa aku pun ada? Hitam. It's me lah. It's mine. Tidak, bukan untuk kau. Kau punya warna pink. Siapa? For white kau ada? Tengok kalau aku pakai ha. Kau punya macam serban ke? Thank you so much. I love Pashmina. Ya, aku pun dah tahu lah. Kenapa ada sama I think that's mine lah. Kotor tangan. Ini pun tudung lah ni. Ini lapik meja. It's Pashmina. Saya cuba pakai. Cuba kau pakai. Lapik meja lah ni dia. Wah, dia boleh pakai 2 layer lah belakang depan. Look, tengok. Oh my god, like your mama. Itulah plan aku tadi. Aku tu sediakan semua tadi. Lepas tu mau kau libur tanya approve ke tidak. Ni kau pergi marah-marah. Kau tak jawab. Okay, sorry. Sedap atau tidak. Dah jadilah kau libur. Kau call ibu? Dah lama dah kau tak call ibu. Depan aku. Kau yang tiba-tiba meroyan tadi. Kau ni Royan. Marah-marah kenapa? Okay, Sabarlah. right. Itu bukan plan aku. Bukan aku yang perlu bagi jawapan. Okey ke tidak? Kau call ibu tak? Tunjuk aku buat kuih ni. Mau? Ya. Tunjuk. Memang itu plan aku yang kau pergi marah-marah aku kenapa? Oh, pelik betul tak semua Janganlah kau? puji sedap. Cakap je lah sedap pasal Bukan aku. aku yang sepatutnya Lepas tu aku akan cakap. continue. Mama, Sebab kita... ibu tiada di sini. Ibu boleh rasa tak? Dia boleh tahulah. Tapi ibu boleh sebab rasa tu aku, tak? Sebab tu tadi ni aku suruh ni. Tapi ibu boleh rasa tak? Saya tanya. Saya tanya awak, ibu boleh rasa? Memang dia ada rasa tapi dia selalu buat ni. Dia tahulah. Iya, tapi kan kau yang boleh rasa. Betul? Kalau dah Dia- aku tanya tu, maksudnya Sedap aku tu nak mesti datang dari jawapan rasa lah. je kah? Mestilah. Aduh. Aduh. Dah lah. Borak lagi gaduh ni. Okey, lepas tu kita ada Sebab memang itu, aduh, memang itu plan aku. Okay, call ibu cepat. I want to talk to her. Oh, Cakap macam- dengan anak dia menyikit ke hati. Okay, tu. Mana ibu kau? Boleh tapi pakai tu dulu. Mana? Pakai ni? Why is it dirty? Wow! Cheese! Topping cheese. Yeah! That's cute. Alah, dia orang nampak ke? Nampak je. That's so cute. Tengok tak? AR Aisyah Amri. Aisyah? Aisyah? Kenapa? AR eh? Ni Amri Zaidi lah. Mana nama aku? Wow, that's so gorgeous, guys. Looks. Dah lah kau. Call ibu cepat. Aku rindu ibu. Mana? Wow. AR lah. Aisyah Rudi. Itu Amri Zaidi. Tengok. RZ. Iya. Oh. Tapi ni kan memang nama kau depan tu tengok. Yeah, I just noticed. Ni Syarudi. That's so cute. Ni baju masa kami di pantai. Tengok. Tapi dia ambil tagline aku lah. Di mana ada burung pasti ada sarang. Di Sebab mana kalau ada- tagline aku penuh nanti sampai di sini di poket. Lele. 1, 2, 3, 4. Tak ambil aku. Tak ambil kau punya tagline. Marah untuk apa? Handsome nya ambil di dalam ni. Walaupun kat belakang je. Semak dah ni. Kemas dulu. Macam nak call mama kalau bersepah macam ni? Kau yang pergi buang masa tadi masalahnya. Aku mau nak mau layan je lah kau punya
So aku tahu sudah plan aku apa. Tadi sengaja diam supaya yang jawab nanti ibu, bukan aku. Dan brief kat aku boleh tak? Tak perlu. Sakit hati lah dengan kau ni. Brief untuk Baik, apa? Aisyah gaduh dengan dia tu tak payah ambil banyak-banyak. Supaya ambil je. Tak payah. Kau buat aku jahat nanti. You make me like a bad guy. Biar. I hate you. Mana ibu? Cepat. Tu pashmina aku. Kau tak ada pashmina. That's mine. Untuk aku lah, untuk aku. That's mine. You look like a Turkey guy. Okay, kita sudah terima panggilan daripada ibu tadi. Sulu, kita tengok kau punya masakan tu. Dah ibu mana satu ni? Aku call tidak angkat. Giliran ibu call aku tidak angkat. Mana satu ni? Memang anak beranak begini kah? Memang. Aduh. Nantilah sikat rambut. Tidak masuk kamera pun. Mau dengar suara aja. Aduh. Tahu rambut wolf cut. Is it look good? To show your mama. Mana satu ni Allah Tuhan. Oh iyalah dia pakai tudung lah. Ibu. Tengok kami hari ni buat konten masak kue beroncong. Tapi Echa yang buat. So tengok. Ibu aku buat kuih beroncong. Ya. Lepas tu kita orang buat banyak topping. Ada coklat. Ni tengok. Ada Cadbury. Nampak jadi tak, Bu? Okey ibu, soalan ibu sebenarnya aku pilih ibu untuk bagi judgement sama ada nampak sedap atau tidak sedap. Pilih satu sahaja. Jangan ada explanation ya. Nampak sedap atau tidak sedap? Sedaplah. Sedap. Ya, sedap. Okey. Yay, thank you, Ibu. Okey ibu, itu saja. Ibu punya screen time sekejap saja ya. Tidak boleh lama-lama. Boleh. Okey. Comel ke kami ibu, baju kami sama? Ya, respon ibu. Ini yang kau patut marah. Bukan aku. Respon korang dua sama je. Okeylah ibu, bye-bye. Jaga diri, I love you. Okey, I love you too. Bye, Cik. Bye, Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, jangan ibu lupa tuntut dia punya janji. Dia cakap dia mau datang sana kan. Tengok, dia buat ni. Ibu nanti dia lupa semua ni. Ibu percayalah cakap aku. Mau bikin Sabah. Ibu percaya cakap aku, tak payah cakap. Semua ni akan berubah dari semasa ke semasa. Ibu percaya cakap aku. Tak, nanti kalau bikin Sabah. Tak payah cakap ibu. Walau Apa Ibu nak cakap? Apa, Bu? Begini dulu. Kalau dia bikin Sabah, seandainya lah. Okey ibu, habis dah sampai situ je. Sampai Ya. situ je dulu. Nanti kita cerita Ya, lagi. Ibu. Nanti kita cerita. Seandainya saya ke Sabah. Lepas tu? Seandainya bikin Sabah, jadi yang kamu mau pergi sana pun datang atau sempurna. Mau pergi rumah Ibu lah. Boleh juga pergi rumah ibu. Ibu okeylah. Tak payah cerita panjang lah. Dia belum datang lagi. Kalau datang baru boleh cerita. Nantilah kalau ada rezeki. Ya, okey. Tak payahlah, itu bukan rezeki bu. Dia tipu je sebenarnya. Dia janji-janji bu, dia tidak mungkiri pun. Kalau tidak rezeki, Ibu tuntut di akhirat nanti. Sebab dia janji-janji. itu kan maksudnya Ibu nak backup dia. Okeylah. Okey, mau habis konten sudah. itu insya Allah lah, Wak. InsyaAllah tu kalau masih hidup, janji sama Tuhan. Kalau masih hidup mesti pergi. Kan? Ya, yelah, ibu mau masak lagi nih. Yalah. Masak nugget je pun. Okeylah, bye. Salam. Nampak tu? Dia pakai tudung Ibu lah. tak menekan-nekan. Sini yang sepatutnya dibuat. Kau pergi. Aku. Tadi dia bagi tahu orang rancangannya Tak apa. payah bagi tahu. Kau sendiri. Kau tahu kan dari Tidak, ini Kau tahu kan tidak, ini tidak. first aku kenal dengan kau cakap apa? Buat video yang natural Amri. Okey.
Sekarang aku sedang buat. Awal-awal aku tak boleh buat sebab aku dah tahu macam mana cara untuk buat. Sekarang aku sudah tahu, bila aku buat kau tak mau pula. Sebab aku tak tahu rencananya. Ya sebab itulah natural. Kau bagi Semua tahu tadi aku. tu natural. Kau marah aku pun natural. Kau jangan mau melawan. Taklah, marah tadi. Saya tak. Setap. Aku kan tak pernah marah kau kan? Itu semua discussion. Natural Lui. Tadi semua tu natural. Serius. Discussion. Mau betul deh konten macam gini bila aku buat. Dari first lagi dia cakap. Manalah boleh aku buat first dulu. Ya apa, dah faham. So itu sahaja konten hari ini. Itu challenge Echa sebab dia cakap dia sangat berkemahiran dalam buat kuih, buat Maknanya Mama juga dah kek. approve. So aku pun sebenarnya approve. Cuma aku nak mau jawapan aku duluan. Aku mau bagi jawapan tu ibu dulu yang jawab. Soalnya tu lah. So itu je mungkin konten ni. Kalau kamu suka lagi tengok dia masak ke apa kan nanti, bergantung dengan rezeki lah kalau ada lagi kita buat. Okay? Itu je konten hari ini. Kalau kamu rasa enjoy, kamu boleh like, comment and subscribe. Support kami semua. Okay? Sebab itu je tanda yang kamu hargai kami dengan cara support. Betul? Kami pun akan sentiasa sediakan konten-konten yang menarik, berusaha untuk fikir apa konten yang boleh diterima ramai gitu, yang boleh bawa manfaat gitu. So kalau ada sumur di ladang, boleh kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kami berjumpa lagi. Jika ada burung, pasti ada sarang. Jika ada kamu, pasti aku sayang. Saya Amri, your favorite man. Saya Aisyah, your favorite girl. Kami Aisyah. Jumpa lagi. Bye-bye. Die. Yau.